kami sempat menemui nenek moyang kami dahulu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Lalu kami pun mengucapkannya juga. Maka berkata Silah, Silah ni perawi hadis, lelaki, Silah ni lelaki. Silah ni tanya Sayyidina Hudzaifah. Maka berkata Silah, apa yang dapat dibuat oleh la ilaha illallah terhadap mereka? Soal Silah. Sedangkan mereka sudah tidak memahami, solat pun tak tahu, puasa pun tak tahu, nusuk pun tak tahu. Nusuk ni ibadat lah. Sedekah pun tak tahu. Tuan-tuan, apa jawab Sayyidina Hudzaifah? Dia kalih kot lain. Bila Sayyidina Hudzaifah sebut hadis ni, dia cerita pasal ni, orang tanya, ada manfaat ke la ilaha illallah kepada kumpulan manusia yang tak pernah semayang, tak pernah puasa, yang tak tahu pun bila sebut haji, tak tahu apa? Ada manfaat ke bila disebut la ilaha illallah? Sayyidina Hudzaifah kalih kot lain. Sayyidina Silah mai kot ni, dia tanya, wahai Hudzaifah, ada manfaat ke sebut la ilaha illallah? Tak pernah dalam hidup dia sekali pun semayang satu rakaat. Sayyidina Hudzaifah kalih kot lain. Dia mai lagi kali yang ketiga, dia kata, wahai Hudzaifah, ada manfaat ke kumpulan ni sebut dalam keadaan mereka tak beramal sedikit pun, dan dia tak tahu pun la ilaha illallah itu makna apa? Sayyidina Hudzaifah tengok muka dia. Sayyidina Hudzaifah kata, ya Silah, wahai Silah, tunjihim minan nar. Kalimah itu menyelamatkan mereka daripada kekal selama-lamanya di dalam api neraka.